Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni saya nak sambung part 2 cara untuk membuat pendaftaran secara atas talian. Okey, ini adalah database untuk pendaftaran usahawan baru yang mana kita ada banyak maklumat dekat dalam ni yang saya dah kelaskan kepada maklumat peribadi, maklumat perniagaan, maklumat kraft, maklumat pendidikan, lampiran, pengesahan permohonan untuk kita letak kat dalam kita punya pendaftaran online nantilah. So semua ini maklumat yang kita perlukan daripada user yang untuk menggunakan kita punya borang permohonan. So ini adalah kandungan yang kita nak masukkan ke dalam sistem kita. So kita pergi kepada AppSheet. So database ni kita kena upload dalam AppSheet. Okey, ini antara file data yang saya dah upload kat dalam AppSheet. Okey, so sekarang saya buka pendaftaran usahawan baru ni. Okey, ini adalah database daripada yang ini tadi saya upload ke dalam sistem AppSheet lah. So semua dah masuk. Okey, view sistem macam kat sebelah ni lah. Okey, tapi saya go through dulu satu-satu item dalam ni untuk memudahkan anda tengok dan boleh lihatlah cara untuk setting AppSheet nanti. Okey, kita pergi ke pertama iaitu maklumat peribadi. Ini adalah header kita lah, iaitu saya buat dia page header. Content dia maklumat peribadi. View dia dekat dalam sistem seperti ini maklumat peribadi. So bila klik maklumat peribadi, apa yang keluar? So apa yang saya dah hadkan kat dalam database, iaitu maklumat ini sahaja. Ini maklumat peribadi ya. Sampai sini. Sampai jenis OKU. So kita tengok dalam sistem sampai sini. Adakah anda OKU? So sama. So ini fungsi kita punya page header lah. So kita pergi balik kepada sistem. Dekat timestamp kita setting sebagai false ni, kita tak nak dia keluar lah dekat dalam sistem. So kita buat show sebagai false. Pilih type jenis data time. Dekat bahagian auto compute ni, initial value letak now. So dia akan tarik data semasa kita key in lah ke dalam sistem. Okey, dekat bilangan, saya nak dia generate bilangan ni ikut kita punya numbering lah. So dia punya formula seperti ini, concatenate, right, concatenate. Saya nak 4 digit number, row number, tolak 1, 4. So nanti copy sahaja dia punya formula ni. Anda boleh custom lah ikut kehendak anda. Macam saya nak just dia bilangan lah, senang nak kira dah berapa banyak permohonan. So view dia dekat dalam sistem nanti macam ni. Macam ni bilangan 001, 002, 003 macam tu lah. Okey, kemudian kita dekat gelaran, saya suka tarik data daripada table. So saya buat table baru untuk gelaran tu. So semua gelaran kita letak dekat table yang baru. Maksudnya saya tak buat dekat random dekat dalam ni. So sebab bila kita nak edit ataupun nak adjust gelaran tu, kita susah nak buka table dalam satu table pendaftaran usahawan tu. So kita buat table baru yang berlainan. So kita tarik data tu sahaja. Contoh kat sini, saya buat satu table baru, gelaran sahaja kat sini. So bila kita nak edit, kita edit table gelaran je. So kita tak akan usik kita punya main system tadilah, main database kita tu. So apa-apa kita update dekat table ini sahaja.
So kita akan tarik lah satu-satu tu. Sebab tu kat dalam data ni banyak data. Maksudnya setiap satu perkara ni kalau ada drop down, saya akan buat table yang asing. Contoh macam negeri, saya buat table negeri. Kod negeri, saya buat table kod negeri. Saya tak campur dekat dalam satu database. Maksudnya dekat dalam pendaftaran usahawan ni saya tak longgok dia semua kat sini. Sebab nanti susah untuk kita nak edit kita punya sistem. So kalau dia crash, nanti semua crash. Maksudnya macam itulah. So better kita asingkan setiap satu table tu. Itu saranan saya lah. Tapi sebenarnya boleh je kalau kita buat dalam satu ni. Tapi sangat berat lah untuk dia baca nanti. Okey, sama juga kod negeri pun kita akan tarik daripada table negeri. Daerah, parlimen ni semua sama. Postcode semua sama. Alamat. Okey, alamat penuh ni saya nak dia auto combine. Maksudnya after dia letak data dekat bahagian, okey, contoh kita buka sistem. Okey, dekat sini alamat penuh ni saya nak dia generate auto. Contoh bila kita dah masukkan data dekat negeri, polis, daerah, saya nak dia auto keluar dekat sini berdasarkan maklumat yang kita masukkan dekat atas ni. So itu kaedah dia lah untuk generate alamat ni auto daripada data yang kita masukkan. So formula dia seperti inilah. Kita tarik data kampung, postcode, daerah dan negeri. So dia nanti auto keluar dekat sini. Dia akan generate sendiri. So kadang-kadang kita perlukan maklumat dekat dalam database ni penuh. So kita tak naklah dia satu-satu kita susah nak sorting. So kita nak alamat penuh. So nanti dia auto generate dekat dalam kita punya database ni. Mana alamat penuh. Dekat sini dia akan keluar penuh nanti. Sekejap, bukan itu. Okey, kat sini dia akan keluar penuh. Macam ni. Okey, so kita pergi semula kepada database dan kumpulan etnik pun samalah, kita just masukkan dia punya apa kumpulan etnik di Malaysia. Kita buat table dia, bumi, tempat lahir ni semua samalah, standard sahaja. Okey, macam status perkahwinan ni saya buat kalau dia ibu tunggal, dia akan keluar kategori ibu tunggal jenis macam mana. So kat sini arahan dia bila dia klik status perkahwinan dia apa. Contoh saya nak ibu tunggal tu, dia ada kategori, macam-macam kategori ibu tunggal. So saya akan keluarkan fungsi kategori ibu tunggal ni bila dia klik ibu tunggal lah dekat status perkahwinan tu. So baru dia akan keluar. Contoh dia, kita pergi kat sini status perkahwinan ibu tunggal, baru kategori ibu tunggal ni keluar. So kategori ibu tunggal ni apa? So kat sini adalah kategori-kategori yang kita masukkan. So kalau dia bukan ibu tunggal, form tu tak akan keluar lah. Tu fungsi dia. Sebab tu kita letak dekat sini show apa yang kita nak tunjukkan. So jantina, adakah anda OKU? Kalau ya, dia akan keluar kategori OKU ni. Sama fungsi macam perkahwinan tadi, macam ni Kalau tidak, okey, tak ada keluar apa-apa. Kalau ya, dia akan keluar kategori OKU apa. So kita masukkanlah kategori OKU apa dan nyatakan jenis OKU.
Tapi jika tidak, dua benda ni tak akan keluar macam tu. Okey, maklumat perniagaan ni adalah border. Macam ni lah border ni. Header dia tadi. Senang kita buat macam ni supaya pemohon yang nak isi tu dia jelas lah. Nampak kalau kita buat semua satu row sampai ke bawah, pening orang nak semak balik nanti. Okey, sama juga nama syarikat, jenis syarikat, kategori perniagaan, alamat penuh, okey postcode. Okey, kenapa dia keluar kat sini postcode 32? Sedangkan dekat sini kita buat postcode. Sebab ada dua kategori postcode. Tadi kita dah masukkan postcode yang pertama tu dekat maklumat peribadi. Yang ni kan. So bila dalam database dia auto generate jadi postcode 32 lah. Dia keluarkan. Tapi kita tak nak lah tulis dekat dalam kita punya sistem ni postcode 32 macam ni. Kejap ni dah keluar dah 32. So kita pergi klik dekat button edit ni. Dekat display name ni kita buat postcode. Kemudian kita save. Kita save. Kita refresh balik. Sekarang dah bertukar kan nama postcode. Okey. Lokasi GPS. Okey, lokasi GPS ni kita nak tahu kedudukan kedai dia, syarikat dia dekat mana. So kaedah dia kena pilih lat long, maksudnya latitude long lah. So kita pilih yang ni. Nanti dia keluar dekat sistem tu macam ni bentuk macam ni. Ni. So kita boleh klik. So dia akan keluarlah lokasi semasa kita dekat mana. So kalau memang kita tengah buat pendaftaran tu dekat office kita, auto detect lah. Tapi kalau bukan, so kita kena search dulu location kita kat mana dan masukkanlah dekat lokasi GPS syarikat ni. Ini dia punya setting lah ya. Okay. Nombor telefon macam biasalah. Kalau kita nak dalam sistem tu terus berhubung phone, kita klik type jenis phone. Kalau tak, kita type jenis text. Tapi bila kita letak dia jenis phone, nanti dekat sistem ni kita boleh setting, maksudnya bila orang guna dia boleh terus call. Tekan dia boleh terus call daripada sistem ni. Okey, email pun sama, setting email, pekerja tetap, pekerja sambilan. Okey, kita nak jumlah pekerja ni dikira secara automatik berdasarkan jumlah yang dimasukkan tadilah, jumlah pekerja tetap dengan sambilan. So formula dia pekerja tetap campur pekerja sambilan. So dekat bahagian tu dia akan generate auto. Contoh pekerja tetap. Okey, kita masukkan 2 pekerja. Okey, so dekat sini dia kira secara automatik. Okey, sekejap dekat bahagian email tadi saya nak email ni detect email pemohon nanti semasa dia nak key in sebagai nanti bila pemohon nak mohon pendaftaran usahawan, dia kena login ke dalam sistem ni. Tapi saya nak dia login tu, dia auto detect email yang dia login masa kali pertama tu. So setting dekat bahagian email ni, kita letak dekat initial value dia user mail. Maksudnya bila user pertama kali buka link pendaftaran usahawan ni, dia auto kena register email. So email yang valid tu kita terus masukkan ke dalam sistem kita.
Sebab kita tak nak dia key in email dia sendiri kat dalam ni. Sebab nanti kadang-kadang email tu salah salah address dia letak, email tu tak berfungsi. So dia tak akan dapat notifikasi. Jadi kita tarik data dia siap-siap masa dia login ke dalam sistem. So dia dah tak boleh ubah email dia dekat sini. Kalau nak lebih faham, kejap saya tunjukkan contoh masa kita pertama kali buka sistem, kita kena daftar dulu tau. So kat sini dia keluarlah pendaftaran usahawan baru, kena login. So masa kita klik Google ni, kita kena masukkan email yang valid lah. So kat sini, email yang masuk kat sini akan keluar dekat kita punya AppSheet tadi, dekat kita punya sistem tadi. So dekat sini dia akan keluar nanti email kita auto lah. Contoh macam dekat sini tadi, ni email ni dia akan terus tarik daripada email asal yang kita login tadi. Okey, lepas tu saya nak juga masukkan laman web, akaun Facebook, akaun Instagram. So ini semua nak sebagai link. So kita pilih type jenis URL supaya kita boleh klik terus nanti dia punya link tu. Okey, nama bank, nama pemegang akaun, apa semua ni lah. So kita letak. Sama juga maklumat graf tu sebagai tadi show macam ni, maklumat graf kat atas ni. Masukkan data dia. Okay, kita pergi ke maklumat pendidikan pun sama. Macam ni contoh dia. Kita masukkan data. Lepas tu kemudian muat naik lampiran ni semua nak attachment. Kita nak semua attachment ni ada lah. So dekat bahagian ni semua kita letak button file lah, jenis type file, supaya user boleh masukkan dia punya file-file lampiran ke dalam sistem. Okay, so di bahagian pengesahan permohonan, dekat bahagian ni, kat sini ada tarikh. Kenapa yang lain ni tak keluar? Sebab kita tak isi full data tadi, so tak keluar lah dekat bawah tu tarikh pendaftaran. So hari ni 6/6 dia akan keluar secara automatik. Kita tarik data semasa. Macam ni tarikh pendaftaran today. Kita dah setting today. Lepas tu dia akan berlaku nanti proses pengesahan permohonan cawangan negeri yang berhampiran, email pemproses dan laporan PDF. So kat sini nanti kalau kita isi maklumat penuh, dia akan keluar lah. Saya buat contoh Okey, kat sini umur dia akan detect secara automatik berdasarkan tarikh lahir ni. So setting untuk umur ni, kejap tadi saya ada bagi tak? Tapi anda boleh tengok dekat saya punya blog. Kat situ saya masukkan coding-coding ni lah ya. Anda boleh tengok kat situ. So umur, ni adalah formula untuk umur. Dia akan generate automatic bila kita masukkan tarikh lahir. Okay, negeri.
skip sahajalah. Next, 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 next. Okey, pengesahan permohonan. Okey, selesai kita mengisi borang. So sebagai user, dia just klik dulu submit. Baru nanti maklumat dekat bahagian ini akan keluar ya. Iaitu inilah dekat bahagian apa ni? Email pemproses, cawangan negeri apa semua ni baru dia akan keluar. Sebab sekarang user baru submit draft sahaja. So kalau nanti dah selesai baru maklumat ni akan keluar. So kita tengok dulu dia punya setting untuk pengesahan borang. Okey, dia ada dua iaitu draft dengan hantar. So nanti user bila dia login, dia isi borang, so dia akan hantar dululah sebagai draft ke ataupun dia nak hantar terus. So baru akan keluar notifikasi yang bawah ni lah. Itu pengesahan permohonan. Kalau dia hantar, baru keluar button setuju untuk menghantar borang. So kat situ kita letak ni lah maklumat ni. Saya dengan ini mengaku segala maklumat yang diberikan adalah benar apa semualah. So kita letak disclaimer dekat sini supaya dia sahkan borang dia tu semua benar. Okey. Kemudian bila dia nak hantar borang tadi, kita buat reference kepada cawangan negeri mana yang dia nak hantar. So kita pilihlah table cawangan negeri mana yang akan semak dia punya borang permohonan. So kalau dia dekat negeri Pahang, so kita bagi kat cawangan negeri Pahang lah. So kalau dia dekat negeri Kedah, so negeri Kedah lah yang akan semak permohonan dia. So nanti dia akan pilih lah dekat situ. Okey, itu sahaja dia punya maklumat dia. Okey, dekat bahagian email pemproses. Email ni kita dah setting lah siap-siap. Siapa yang akan terima tu. Nanti dia akan generate laporan lah. So laporan ni akan dapat notifikasi di email. So status permohonan ni nanti akan keluar. Ni semua function dekat email nanti dia akan keluar permohonan anda disemak, maklumat tak lengkap, permohonan diluluskan, permohonan ditolak, permohonan dihantar ke ibu pejabat, permohonan ataupun maklumat telah dikemas kini. Ini adalah semua maklumat atau data yang akan kita terima dalam notifikasi apabila berlaku perubahan dekat dalam kita punya borang permohonan. Okey, kalau nota semakan permohonan ni, dia berlaku apabila maklumat tidak lengkap dengan permohonan ditolak. So nota ni akan keluar, so kita kena isilah kenapa kita cakap maklumat dia tak lengkap. So kita kena bagi nota apa yang tak lengkap untuk dia perbaiki balik. Kalau dia ditolak sekalipun, kita pun kena bagi justifikasi kenapa permohonan dia ditolak. So kita letak juga arahan ni kat dalam kita punya sistem lah. So ini adalah main kepada sistem pendaftaran usahawan tadilah. So ini adalah main dia. Kalau salah dekat sini nanti aturan permohonan tu jadi tak betul. So saya tunjuk lebih kurang dekat data-data yang kita keluarkan table dia. Contohnya dari agama. Agama ni maksudnya tadi pilihan lah. Agama Islam ke, agama Kristian ke apa semua kita letak dekat satu table agama. View table, okey saya tunjukkan table tu.
Ni contoh ya, table dia, agama. So, untuk bidang craft pun sama. So, kita buat dia punya table. Maksudnya bila dia klik textile, dia akan keluar kod dia akan keluar sub bidang apa dan pengelasan sub bidang tu apa. So, kita buat semua ni satu-satu lah. Semua setiap bidang tu kita buat satu-satu. So, bila dalam sistem, bila dia pilih, dia akan ke auto keluar. Sama jugalah bidang craft 2 ni. Okey, bumi dan bumi pun sama. Kita akan buat juga table dia macam ni. So nanti kita kalau kita nak update atau nak tambah, kita boleh tambah je terus kat sini. So kita tak perlu buka yang main tadi. Cawangan PKM. Kita akan buat macam ni lah. So macam ni kita letak dulu email untuk maksudnya bila dia pilih negeri mana, automatik email tu akan keluar. Contoh dia pilih Perlis, email ni akan keluar. Pilih Kedah, email ni automatik akan keluar. So ini adalah email admin, pegawai pemproses di Cawangan Negeri lah untuk menyemak permohonan tadi. Okey, gelaran pun sama. Ini adalah data dia. Puan-puan, cik semua tu. So kalau ada lagi nak tambah, kita tambah je kat sini, table ni. Okey, ID pegawai. Okey, ID pegawai ni adalah pegawai pemproses lah. Nanti macam Perlis ni siapa yang tu kita akan keluarkanlah nama-nama tu. So ini saya testing, so saya letak je satu email, senang nak guna. Jenis syarikat, column, resource. Okey, ini jenis-jenis syarikat yang ada kat Malaysia lah. So kita senaraikan. So kalau ada lagi kita boleh tambah lagi lah, pertubuhan ke persatuan ke apa semua kita nak letak, kita boleh tambah je kat sini. Kategori ibu tunggal, macam saya cakap tadi, bila pilih kategori sebagai ibu tunggal, kita nak tahu dia ibu tunggal jenis apa. So kita buat juga kolom macam ni untuk pilihan dia. Kategori OKU pun sama. So ini adalah kategori OKU. Kalau ada lagi tambahan kita boleh tambah. Kumpulan etnik. Ni jenis-jenis ni etnik di Malaysia lah. Kalau ada pun kita boleh tambah. Kita tak usik lah dekat table pendaftaran usahawan baru ni. Kita je usik sini, regenerate structure. So data akan auto generate. Negeri pun sama. Kita siap-siap buat kat sini. Macam kalau negeri ni kod dia satu, daerah dia apa, parlimen apa, Perdana Besar semua kita dah buat. So bila dia pilih Perlis, automatik akan keluar kod yang sama iaitu satu. Daerah dia ada beberapa daerah, so akan keluarlah daerah apa yang ada di bawah Perlis. So parlimen dia apa, Perdana Besar, so mudah untuk user memilih. Sebab kita dah shortlistkan secara detail maklumat yang kita nak kat dalam sistem kita. Sebab nanti kita nak sorting by parlimen, by DUN, semua kita dah dapat. Sebab tu kita kena buat maklumat ni lah bagi lengkap. Okay. Lagi apa? Okay, pegawai pelulus. Okay, semua ni lah tadi program apa yang kita ada kat dalam sistem yang kita nak daripada user, kita masukkan. Status permohonan pun tadi, view source. Macam ni lah status permohonan ni nanti dia akan keluar ID pendaftaran apa semua ni lah. Nanti ini kita akan go through lah lebih detail untuk part semakan permohonan tu. Ni saya cerita baru untuk tajuk table pendaftaran usahawan tu. Yang main table dia untuk buat sistem pendaftaran online. Untuk part yang ketiga nanti kita akan go through untuk bahagian pengesahan permohonan ni. Kat sini dia complicated sikit, so dia akan ambil masa yang panjang. So yang tadi saya bagi tahu yang part tu ni hanya untuk bercerita bagaimana proses pendaftaran usahawan baru ni berlaku. So saya harap anda semua faham untuk starting buat pendaftaran online. So lepas ni part ketiga baru kita akan tengok macam mana proses pendaftaran ni berlaku, yang mana pegawai pemproses kena
ambil action, user ada action dia dan pelulus pun ada action dia. So kita tunggu part yang ketiga. Okey, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika anda suka video ini.